Okay guys, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. What's up guys? Akhirnya barang aku dah sampai, iaitu ND filter untuk Osmo Action 6. Dah sampai dah. Ini pun aku terpaksa order lain sebab barang yang aku dah order sebelum ni, bila aku mesej balik seller, dia kata parcel aku kena pecah. Jadi dia refund balik. Ui, lama lah aku tunggu 4 hari juga barang tak bergerak. Lepas tu aku order sekali lagi daripada China juga Pun ada sidai beberapa hari, baru hari ni dia sambung untuk hantar. Jadi bila semalam aku check Shopee tengok daripada store DJI dah ada stok untuk ND filter. Jadi aku dah order semalam, hari ni dah sampai. Ni aku nak pergi ambil dulu dekat studio aku barangnya. Lepas tu nanti petang kalau tak hujan, kita boleh test view Osmo Action 6. Adakah ianya berbaloi upgrade daripada Action 4 ke Action 6. Tapi sebelum aku nak buat test, aku nak pergi rumah Wan dulu. Lepas ambil barang aku tu sebab aku nak tukar minyak hitam dulu motor ni. Dah nak time dia dah. So tukar awal minyak hitam. Apa aku tak tunjuk. Kita harap petang ni tak hujan. Sebab sekarang kan memang tengah musim kan, angin monsun. Dah beberapa hari dah petang hujan. Harap petang tak hujan lah. Kalau tak hujan boleh lah aku shoot sekejap test Action 6 punya video macam mana, sama ada ianya berbaloi upgrade daripada 4 ke 6 ataupun tidak. Masuk kiri. Okay guys, kita sambung bila dah sampai kat sana nanti. Okay, kita dah ambil barang. Ni kita nak pergi rumah Wan dulu sebab nak servis motor ni. Nanti dekat rumah Wan lah baru aku tunjuk barangnya. Okay guys, sekarang kita dah settle servis motor. Member pun tengah bersih-bersihkan dulu jap. Hari ni kita akan pusing jap untuk test Osmo Action 6. Okay, aku nak test Osmo Action 6. Motor pun dah siap servis. Okay, ini dia barang yang dah sampai, ND filter. Alhamdulillah sampai juga. Ini original DJI. Okay, ini dalam dia ND filter. Sekarang kita shoot pakai Action 4. Okay, ni kita akan shoot POV daripada Action 6 pula. Ayo. Okay guys, ini sekarang view daripada Osmo Action 6. Okay, ni kita nak pergi ke Bukit Torazak dengan Wan. Wan dia pakai Osmo Action 4 aku. Say hi Wan untuk YouTube. Hi everybody. Hi, hello guys. Hello. Right, mencari sunset. Alhamdulillah petang ni tak hujan. Kalau tak sebelum-sebelum ni tak petang mesti hujan punya. Tapi alhamdulillah lah hari ni tak hujan. Oi, jam. Kau nak aku buat macam tu tak? Pasal pacak je. Kat depan aku pacak. Pacak Tak ada. Adakah kita dapat mengejar sunset? Aku pernah cerita kat kau aku kaya basikal lalu sini. Benar. Mana Jayat tu? Silaka. Ni lah, ni man. Apa? Ni ada. Ni janji aku. Oh, sial lah. Aku kat sini dah kena. Shit. Teringat saya naik basikal turun bukit sedap apa. Naik. Wow. Naik menangis. Naik ambil kau. Turun je lah, nikmat dia turun je lah. Nikmat turunnya. Kat sini dah sakit dah. Kereta. Kau belok ke? Tak, terus. Tapi jalan ni, Felda ni, aku suka jalan petang, sunset ni. View petang dia sedap lah. Gear 5 boleh baca sial. Dia patutlah kerugur bunyi ni. InsyaAllah guys, saya akan praktis
Sikit demi sedikit untuk perfectkan lagi, dapatkan naik lagi. Sekarang ni kita baru belajar. Kan best kalau ada yang mesin yang memang untuk belajar tu. Ya. Ada lalat dalam aku, what the fuck, dia boleh masuk je. Tengah bawa tiba ada lalat terbang je kat muka aku. Lalat tak apa man, jangan lebah man. Jangan lepas lah. Berbilat yang muka kan. Gelebas lagi. Memang seminggu aku pakai helmet, Tak boleh buka, bengkak. Buka kan. Aku pernah kena tubuhan tanah. Terduduk Lagi tubuhan tanah. sakit Syal. Sakit tu waktu Yang hitam kan. Oh. Memang aku nak duduk tu. Bisa tu. Ya. Boleh man. Boleh lah. Boleh. Selamat datang ke daerah Kota Tinggi. Yeah. Tempat aku ambil gambar kat sini, aku cium tu tiang tu. Sial Aku cium. Bodoh betul. A few moments later. Okay guys, kita dah sampai ke jalan masuk ke Bukit Tun Razak. Lain macam jalan ni man. Hey, ni boleh ni. Teneri guys. Teneri. Woi, mantap ni guys. Minta ni lah, abang tu cover sekejap balik. Kita nak review ni. Review kat sini kan. Review sekali lagi kat sini kan. Teneri guys. Wah, jahit batu. Wow. Layan guys, naked melayan. Mantap. Terhanyak motor. Banyak je pakai ni motor naked. Ini kalau bawa masuk enduro sedap kan guys. Tarik. Macam banyak siul. Tarik. Nak sampai. Oh. Ya. Inilah dia tempat dia guys. Sunset moment. Sunset moment guys. Mantap. Okay. Boleh nama. Woi. Okay, masuk semak-semak sikit. Itu dia guys, view. Yeah. Dia kena naik atas, Sunset guys. Kau terbang. Nice. Okay, kita
kita dah puas melepak kat sini. Ni kita nak turun pula, nak balik. Tak adalah nak tunggu sampai matahari terbenam. Gelap jalan ni. Kalau tak dulu ni tak ada semak-semak ni. Dulu clear. Ni dah lama aku tak naik. Sangkut. Aku kena juga. Let's go. Jangan lupa tahi. Oh yeah. Taik. Gini. Ada lembu lah ni kat sini. Lembu pun nak tengok view. Lembu pun dah sampai dulu dah. Ya, view. Aduh. Selesai dah kita punya perjalanan off-road. Off-road yang tak berapa off-road sangat lah. Yeah. Light lah. Light lah. Boleh lah untuk motor-motor naked kan. Nak naik. Outside pun boleh. Superbike boleh tapi seksa sikit lah kalau dah tutup macam tu kan. Yelah. nak kena jaga fairing apa semua. Okay guys, itu saja video kita untuk kali ini. Terima kasih mana yang tonton video ni sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe. Kita jumpa lagi di next video yang akan datang. Okay guys, Assalamualaikum dan peace. Nice.